Sabah and Sarawak must remember Sabah Sarawak that harus before ingat we joined the federation, sebelum ikut before we federasi, became a part of Malaysia, they were very poor countries. Sabah dan Sarawak merupakan negeri yang sangat Ini bukan miskin hoax, ketika guys, Malaysia memang dibentuk. Demikian itulah kata kenyataan Tun yang Dr. Mahathir dikeluarkan oleh Mohamad Tun M. sekaligus menyokong laporan berita 757 sebelum ini yang menyindir Sarawak bahawa negeri itu pernah papa kedana selama 20 tahun sebelum pembentukan Malaysia dan kini menuntut lebih selepas diberikan betis wah mahkota. guys, satu kenyataan yang Dr. keras Mahathir guys. mengingatkan rakyat bahawa kemakmuran Malaysia terhasil daripada kerjasama antara Sabah dan Sarawak yang kaya sumber dengan kerajaan persekutuan yang menyediakan kepakaran, modal dan infrastruktur bagi membuka potensi itu. Memetik FMT, Perdana Menteri dua kali itu berkata, kekayaan petroleum Malaysia bukan sesuatu yang ditemui atau dibangunkan oleh satu pihak saja, tetapi melalui gabungan